Ya, kena bacalah. Sebab ini amanah daripada klien. So kita kena baca dan faham file yang kita terima untuk memudahkan kita buat kerja untuk anak gom kita. Busy tu saya boleh katakan subjektif. Sebab kadang-kadang menjadi busy, kadang-kadang tak busy, bergantung pada situasi. Okey. Dia sebenarnya bergantung kepada nak jadi peguam apa. Okey, katakanlah kalau jadi peguam conveyancing, biasanya kita akan berurusan dengan pejabat tanah, yang mana kita kena siapkan dokumen, kita akan attend klien untuk signing dan biasa akan berurusan dengan pejabat tanah. Tapi kalau kita buat kerja litigation, kita akan draft cost paper, akan turun naik mahkamah. Nak jadi peguam ya. Kalau nak jadi peguam ni, satu yang saya boleh pesan, kita kena banyakkan membaca, kita kena banyakkan pengetahuan kita tentang bidang undang-undang. Kena juga ada sikap untuk sentiasa open untuk belajar. Setiap hari kita nak belajar benda yang baru. So bila macam tu, kita secara tak langsung kita akan tambahkan pengetahuan kita. Dan yang paling penting, kita akan ada sikap untuk membantu anak guam kita. So adik-adik kat luar sana, anda dah bersedia?